Terkejut ramai, pengendali China akui Harimau Malaya beri tentangan sengit. Prestasi Harimau Malaya sekali lagi menjadi perhatian peminat bola sepak Asia apabila skuad negara mempamerkan aksi yang cukup meyakinkan ketika menentang China. Walaupun keputusan perlawanan mungkin tidak memihak kepada Malaysia, semangat juang yang dipamerkan oleh para pemain jelas mengubah persepsi ramai terhadap kekuatan sebenar skuad kebangsaan. Sebelum sepak mula, ramai pemerhati menjangkakan China akan memperoleh kemenangan dengan mudah berdasarkan ranking dan pengalaman mereka di pentas antarabangsa. Namun, apa yang berlaku di atas padang ternyata jauh berbeza daripada jangkaan. Harimau Malaya tampil dengan corak permainan yang tersusun, disiplin bertahan yang tinggi serta serangan balas pantas yang beberapa kali menguji benteng lawan. Sepanjang babak pertama, Malaysia berjaya mengimbangi penguasaan permainan. Setiap pemain menunjukkan komitmen luar biasa dalam mengejar bola, menutup ruang dan mematahkan gerakan lawan. Keazaman itu menyebabkan China sukar menghasilkan peluang yang benar-benar berbahaya. Sorakan penyokong turut menyuntik semangat kepada para pemain untuk terus berjuang sehingga whistle penamat. Kecekapan bahagian tengah Malaysia menjadi antara faktor utama yang mengganggu rentak permainan China. Setiap kali China cuba menguasai bola, pemain Malaysia segera memberikan tekanan sehingga memaksa lawan melakukan kesilapan. Situasi ini membuatkan perlawanan berlangsung dengan cukup seimbang dan menghiburkan. Barisan pertahanan Harimau Malaya juga wajar diberikan pujian. Mereka beraksi dengan penuh disiplin dan sentiasa saling membantu bagi menutup setiap ruang yang cuba dieksploitasi oleh pemain lawan. Beberapa percubaan berbahaya berjaya dipatahkan hasil komunikasi yang baik serta semangat berpasukan yang tinggi. Di bahagian serangan pula, Malaysia beberapa kali mencipta peluang yang hampir menghasilkan jaringan. Kepantasan pemain sayap dan keberanian penyerang melakukan tekanan tinggi menyebabkan pertahanan China tidak dapat bermain dengan selesa. Setiap kali Malaysia melancarkan serangan balas, penyokong mula percaya bahawa kejutan mampu berlaku. Ramai pemerhati bola sepak berpendapat persembahan seperti ini menunjukkan peningkatan besar Harimau Malaya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Program pembangunan pemain, kemasukan pemain berkualiti serta pengalaman bertanding di peringkat antarabangsa mula memberikan kesan yang positif terhadap prestasi keseluruhan pasukan. Selepas tamat perlawanan, tumpuan turut terarah kepada sidang media kedua-dua jurulatih. Sebarang pujian atau pengakuan daripada pihak lawan mengenai kekuatan Harimau Malaya sering menjadi perhatian penyokong kerana ia mencerminkan penghormatan terhadap perkembangan bola sepak Malaysia. Apa yang pasti, persembahan Malaysia berjaya memberikan cabaran yang tidak mudah kepada China. Di media sosial pula, ribuan penyokong meluahkan rasa bangga terhadap aksi para pemain. Walaupun keputusan mungkin tidak memihak kepada Malaysia, kebanyakan peminat bersetuju bahawa semangat juang dan disiplin yang dipamerkan adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Malah, ramai percaya pasukan ini mempunyai potensi besar untuk bersaing dengan lebih banyak negara kuat di Asia. Penganalisis sukan turut menyatakan bahawa prestasi seperti ini membuktikan jurang antara Malaysia dan pasukan-pasukan gergasi Asia semakin mengecil. Dengan persiapan yang lebih rapi serta kesinambungan dalam pembangunan pemain muda, Harimau Malaya mampu menjadi pencabar yang lebih konsisten pada masa hadapan. Namun begitu, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan. Penyudah di hadapan gol perlu lebih tajam, manakala kawalan permainan ketika berada di bawah tekanan juga harus terus diperbaiki. Jika kelemahan-kelemahan kecil ini dapat diatasi, peluang Malaysia mencatat keputusan lebih cemerlang sudah pasti akan meningkat. Apa yang paling penting ialah semangat juang para pemain yang tidak pernah luntur sepanjang perlawanan. Mereka terus berusaha sehingga minit terakhir tanpa mengenal erti putus asa. Sikap seperti inilah yang membuatkan penyokong semakin yakin dengan masa depan Harimau Malaya. Prestasi membanggakan ini diharap menjadi pemangkin kepada kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang. Dengan sokongan padu daripada penyokong, barisan kejurulatihan yang berkualiti serta komitmen semua pemain, impian untuk melihat Malaysia bersaing secara konsisten di pentas Asia bukan lagi sesuatu yang mustahil. Bagaimanapun, sebarang dakwaan bahawa pengendali China meminta maaf atau mengeluarkan kenyataan tertentu hendaklah dirujuk kepada kenyataan rasmi atau laporan media yang sahih. Apa yang tidak dapat dinafikan ialah Harimau Malaya telah mempamerkan aksi yang membanggakan dan memberikan tentangan sengit sehingga mendapat perhatian ramai peminat bola sepak Asia.